Dia hajat saya, ajak Nasrullah mai je Pak Long ni, ada hajat lah nak tanya-tanya. Nak tanya-tanya, ambil penjelasan lah daripada Pak Long ni. Berkenaan dengan akidah kita lah, Ahlussunnah wal Jamaah ni. Sebab saya duk muskil seorang-seorang, duk tak faham. Saya duk dengar, ni lah duk dengar dia duk mengajar tu di luar sana, dia duk mengajar, dia kata apa ni? Perkata tu tak menunjuk, yang menunjuk tu perkataan. Kalau Pak Long nak hurai macam mana? Macam tu ke? Perkata tak menunjuk, yang menunjuk tu perkataan tu macam mana maksud dia? Betul ke macam tu? Perkataan lah menunjuk. Kalau perkata? Kata sifat. Perkata sifat. Takluk dia apa? Ya? Takluk dia menunjuk. Takluk dia menunjuk. Menunjuk tu apa dia perkataan? Perkataan menunjuk. Dia panggil apa? Mahasala bil masdari. Dia duduk di masdari kan, mahasala bil masdari. Mahasala bil masdari lah, perkataan tu yang menunjuk. Perkata tu tak menunjuk lah, dia sifat. Lepas tu kalau macam kita nak masuk dengan kitab ni lah kan, contohnya macam Umul Barohin lah kan, dia kata wal kalamu yata'allaqu, macam sifat kalam tu bertakluk. Itu macam mana maksud dia sifat yang takluk tu? Memang kata takluk dah hasil perkataan tu dia yang menunjuk dari perkataan tu. Perkataan tu Pak Long, dia perkataan tu dia kena atas apa? Mahasala bil masdari tu Quran kan? Quran, Taurat, Zabur, Injil semua tu lah. Itu yang menunjuknya. Lepas tu kalau kita nak pergi ke takluk tanjizi qadim tu kok macam mana? Tu payah sikit. Oh. Itu payah. Sebab dia tak menunjuk lagi. Dia tak ada perkataan lagi. Tapi makna pun berlain pada makna yang lain. Macam mana? Makna berlain pada makna yang lain. Hak lain dah dengar sedia kala. Allah Ta'ala dengar sedia kala. Sama kan? Ya, sama. Allah Ta'ala nampak sedia kala. Tengok. Tapi hak ni nak berkata. Baru nak berkata. Dia kalau nak tu dia jadi baru suluhi kan. Hak suluhi tu padan. Lepas tu nak jadi tanjizi tu. Tanjizi tu tujuan nak. Mau berkata tu. Mau. Iradatul kalam. Kalam nafsani. Oh, nafsani. Hak kita hadis nafsi. Hak Tuhan kalam nafsani. Hak tu belakang ni baru kita kata kesediaan kata. Apa dia? Kesediaan nak berkata. Kesediaan nak berkata. Itu iradatul kalam. Iradatul. Mau kata. Kalau dia kembali pada sifat iradat kah? Tak. Dia tak kembali pada sifat iradat. Nak berkata. Nak berkata. Bahasa kalam. Berdengar gua tak apa. Dah bahasa kalam. Bahasa kalam. Tu yang dia. Ada dua ni. Ni ada. Dia tu. Dah. Tu umur antibali. Siapa? Misbahul Ulam. Misbahul Ulam. Dia kata Quran Abdul Itibari.
Al-Quran hak mana tu? Hak kita baca kan? Dah. Hak kolam nak tulis tu. Hak kolam nak tulis tu. Kolam nak tulis tu. Ha. Pasal tak tulis lagi tu. Macam tak tulis lagi tu. Itu amrul intibari. Perbuatan kolam tu lah. Tulis. Dah jadi dah. Sebuah Quran ni baru waktu berada di dunia. Ketika tulis tu. Hak tu satu yang pedang kata. Lain tak tak? Quran tu bagi tak ni. Hak tu lah kalam nafsani. Hak mana? Hak baru nak tulis. Hak nak tulis tu. Hak nak tulis Quran tu nafsani. Nafsani ni dia kodim ke baru? Kodim. Dia nafsani dia amrul intibari ke wujudi? Amrul intibari ke wujudi nafsani? Amrul intibari. Kira nafsani pun dia tak menunjuk lah penuh kan? Yang menunjuk tu mahasolah tu lah kan? Ada lah yang tanya. Sebab tu lah. Tak. Hijau dia. Hijau beli tak? Ada. Ini dia kata amrul intibari ni apa? Sebelum ulam ni babadi juga kan? Pandai Misbahul Ulam. Ismail Dokodi. Ni dalam matan. Tu ada. Mana sudah ni ataupun adapun Quran maka ia dinamakan kalam Allah dengan makna perkataan Allah Taala yang menunjuk ia atas ma'ani kalamnya yang ialah kalimatnya yang nafsiyah yang daripada umur iktibariyah. Bukanlah ia daripada apa tu rangkaian manusia. Rekaan tu. Bukan rekaan manusia. Kena berentak. Nak surah kat orang cukup payah. Kalau kena atas Quran tu macam mana piduk kata boleh tibari kan. Ni maksudnya waktu nak tulis kolam tu lah. Kolam nak tulis tu. Ada lagi benar. Perbuatan kolam tu. Dia nak tulis tu. Perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan. Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan nak tulis tu. Quran tu. Kehendak Tuhan nak tulis. Itu amrul intibari. Bukan ada lagi. Itu yang kembali pada nafsani tu. Dia nafsani tadi Pak Long kata kodim. Nafsani tu kodim. Lepas tu yang perbuatan nak tulis tu dia tu nafsani ke ataupun nafsani tu sebelum tu lagi? Kalau hak kita hadisun nafsi. Hadisun nafsi kita. Hak kita. Adalah hati kita ni. Hati Tuhan. Hati Tuhan tu. Maklumat Tuhan. Hak tu amrul intibari. Dulu kita saya tak nampak kita. Tak sini. Maklumat yang ada di Tuhan tu nafsani. Hak tu kata ayat sabitah tu. Ayat sabitah. Ayat sabitah tu. Jadi Quran tu dia mai daripada situlah. Lepas tu yang ayat sabitah tu yang kodim tadi ni, nafsani tu dia menunjuk tak? Tak
ada lagi cuma Tak ada lagi. Tak boleh menunjuk lah. tak boleh tunjuk lah. Tak ada lagi. Tak boleh Dah menunjuk. ada ayat dah. Ayat tu dia menunjuk. Ayat tu menunjuk. Lepas tu yang dia kata sifat kalam, kalau dalam kitab lain lah, dia kata sifat kalam yang menunjuk tu macam mana kita nak belaga dengan ni? Tak anduk ya. Bukan dia cakap tu. Bukan dia sifat yang menunjuk. Dia perkataan tu. Dia perkataan yang menunjuk. Kalau kita pergi ikut ni pula lah, kalau dalam kitab-kitab lain lah kan, kitab-kitab lain dia kata macam Allah Ta'ala ni nak bercakap dengan, kita kata dengan Nabi Musa, dengan Nabi Muhammad tu di dunia ni, dia ada khilaf lah kan. Cuma kalau kita kata di sana lah, kita kata nanti dalam syurga nantilah, kita bercakap dengan Allah Ta'ala dalam syurga nanti ni. Macam mana Allah Ta'ala bercakap dengan kita? Dia bercakap macam lafzi ke? Cakap nafsi? Lafzi. Nafsi tak ada lah. Dia cakap lafzi ni maksudnya macam mana? Perkataan. Perkataan Tuhan ni maksudnya dia suara kita dengar lah kan. Kalau kita dengar ni, kita dengar suara Tuhan kan, suara apa tu? Nak wallah alam. Ikut tu lah. Dia macam ni lah, apa ni, nafsani, ismi. Kalau ismi Itu sifat berkata tu. Dia rank lah, kemampuan untuk berkata-kata. Sifat berkata tu. Kalau kita agak orang Muslim peti sorok lah. Peti sorok. Lepas tu nafsani tu apa tu tadi, yang sabitah tadi ni, kalimah ghaibiyah. Kalimah ghaibiyah lah kita kata kan. Di sini dia kata apa tadi? Kalimat nafsiyah kan. Kalimat nafsiyah tu nafsani tu lah kan. Lepas tu Dua tu yang kodim. Berkata tu baru. Dia kalimat nafsani bukan sifat lah. Bukan sifat. Kita banyak tu. Lepas tu berkata apa ni, lepas tu masdari. Masdari berkata tu. Diri berkata tu. Berkata tu. Lepas tu perkata apa ni, ma hasala bil masdari. Baik, ma hasala bil masdari ni dia mai daripada kalam, sifat kalam ke dia mai daripada sifat kudrat? Memang. Bersekali. Maknanya kudrat campur dengan kalam, mengadakan huruf dan suara. Bersekali ni maksudnya, kalau kita kata sifat kudrat tak apalah, dia takluk taksir, dia bagi wujud kan. Dia kata tu hasil kataan tu. Dia bagi wujud hak kudrat tu. Hasil kataan tu. Lepas tu hak dilalah tu dia mewujudkan juga ke apa dia? Tu perkataan tu yang menunjuk. Perkataan tu yang menunjuk. Perkataan tu yang menunjuk. Perkataan tu yang menunjuk. Mahasala bil masdari lah. Lepas tu kalau macam tadi cerita dalam syurga, kalau macam di dunia lah, macam Nabi Musa dengan Nabi Muhammad apa semua tu, Allah Ta'ala bercakap lafzi jugalah. Lafzi ya. Ataupun dia panggil hisi macam tu. Cakap hisi. Boleh tak? Guna sebut hisi boleh tak? Sebab ada orang kata hisi. Kalau Pak Long setuju tak? Lafzi tu tak apalah. Lafzi tak apalah. Kalau hisi? Hisi ni mana tu pun tak faham. Dia tak faham tu. Jadi perkataan sungguh lah. Perkataan sungguh lah. Cakap sungguh. Tu taklimat tu. Taklimat. Datang ke mahfuz mutlak tu perlulah. Sebagai tindakan semua.
Aduh. Lepas tu balong dalam kitab-kitab Jai Syargawi semua lah kita kata kan. Dia duk cerita pasal buka hijab. Dia kata apa? Bila Allah Ta'ala nak bercakap dengan Nabi Musa, dia kira Asy'ari lah kan. Babu Asy'ari ni. Bila Allah Ta'ala nak berkata-kata dengan Nabi Musa, maka azalallahu anhul hijaba. Mana Allah Ta'ala buka hijab. Buka hijab. Lepas tu fasami'ahu kalamahul qadim. Maka Nabi Musa boleh dengar kalam Allah yang qadim. Tu kena kuih tu. Tu macam mana tu? Dengar. Masalah bermusa. Nah, yang hasil pada kalam yang qadim. Tu. Kena takwil. Kena takwil lah ni. Kena takwil. Kalau ikut Asy'ari memang. Nah, kita mesti banyak. Usia banyak lah kalau ikut Asy'ari lah. Asy'ari. Tu ikut psikologi apa? Maturidi. Maturidi dengan Isfirani. Dengan dia. Isfirani. Abu Sa'ad al-Isfirani. Dia mendengarkan Allah Ta'ala buat saut, buat suara. Jadi perkataan Tuhan itu makhluk Tuhan. Perkataan Tuhan itu makhluk Tuhan. Makhluk ni maksudnya iradat. Apa ni kudrat lah. No? Maknanya dia gabung tiga lah. Kudrat, iradat, kalam. Dia gabung tiga tu lah. Yang tadi yang mau berkata tu, dia bukan iradat tu. Dia bukan sifat iradat tu. Bukan iradat. Iradat ni berlaku waktu nak tulis lafzi tu. Tu kata tak nak tadi qadim. Tapi bunyi-bunyi iradat. Macam mana? Takluk tadi qadim. Iradat tu kalam. Tapi iradat tu kalam. Maknanya tadi qadim kena di atas iradat dia lah. Mau tu. Mau kata tu. Tu tadi dia qadim tak? Maknanya apa ni kesimpulannya apa? Allah Ta'ala ni bila dia nak berkata dengan makhluk lah kan, dia hanya bercakap lafzi sajalah. Dia tak ada nafsi, cakap nafsi tak ada lah kan. Tak ada lah no. Dalil tu mana? Ada perintah sembahyang. Apa? Perintah sembahyang. Perintah sembahyang ya. Tu dalam 50 sahaja tahap 45. Tahap 45 ada ayat 40. Tu kata buku tu putus. Dan berkata dengan perkataan ni putus Nasdari dengan mahasdara bin Nasdari ni baharu. Berkata di situ maksudnya berkata lafzi lah tu no. Tu baharu. Ayo. Memang kalau sebab saya dah tengok Abu Hasan al-Asy'ari ni dia apa? Aliran tu lah Asy'ariyah ni dia kalam nafsi, dia kata kalam nafsi, kalam lafzi. Kalam nafsi tu apa ni kata-kata nafsi yang semua adalah amar, khobar, istighfar, nahi, nida semua tu kan ada di Allah Ta'ala qadim. Tu dia kata qadim. Kan? Kalau ikut kitab-kitab ni lah, kitab-kitab Syargawi semua ni, dia kata amal, khobar, istighfar tu dah ada. Dia panggil aqsamul kalam. Aqsamul kalam tu dah ada di Allah Ta'ala pada qadim. Tu pula tu. Tajuk qadim tu. Tu dia buat tajuk qadim tu. Kalam Nasani.
Itu kalau hak ni dia nafsani lah. Kalau nafsani lah. Hak kita hadisun nafsi. Dia kias macam hadis nafsi kita lah. Cakap-cakap tiu. Tapi hadis nafsi kita ni dalam kitab apa tu? Dalam kitab Kifatul Awam dan kitab lain lah. Dusuki semua tu dia kata hadis nafsi ni wujudi. Hadis nafsi kita ni wujudi dan dia lah sifat kalam kita. Tu macam mana? Tu takkan wujudi. Dia kata wujudi lah tu. Cakap-cakap hati. Dia kata wujudiyatun. Dia kata hadis nafsi wujud amrun mawujudun, perkara yang ada. Lepas tu wa huwa sifat tu kalamina, dia lah sifat kalam kita. Jadi tak sama lah dengan tak sama lah. Sifat kalam kita duduk dia nak lidah tu. Sifat kalam kita duduk dia nak lidah. Bukan duduk dalam hati. Bukan duduk di hati. Sifat kalam kita duduk dia nak lidah, bukan duduk di hati. Sebab ada perkata, boleh kata perkata tu, nanti baik kata tu. Bila kita sembahyang, saja aku sembahyang pada asar. Aku sembahyang pada asar tu hadis nafsi. Kita kata Allah Akbar perkataan. Pasal apa kita berkata? Pasal kita berkata. Pasal apa kita boleh berkata? Pasal ada berkata dia nak lidah. Berkata duk dia nak lidah. Dia kita main kita pula lah kan. Kalau macam kita ni macam sifat kalam dia duk di anak lidah. Bukan di hati lah. Kalau macam orang tu bisu pula. Kalau orang tu bisu, dia tak ada sifat berkata. Dia tak ada sifat berkata. Dia sebab dia bisu kan. Lidah dia rosak lah kan. Cedera. Lepas tu kalau macam dia nak zahirkan kalam lafzi dia menulis. Jangan orang bisu dia pergi menulis tu. Dia boleh kita kata kalam lafzi dah dia tulis tu. Tak boleh kata kalam lafzi lah. Sebab dia tak ada berkata. Dia tak ada lafzi lah tu. Tapi kalau macam Quran Allah Ta'ala tulis tu boleh pula. Itu tak apa lah. Itu tak apa pula. Tapi kalau manusia tulis dia tak ada lafzi lah. Ataupun orang bisu dia buat isyarat jari tu orang faham lah. Dia tak panggil lafzi lah tu. Dia isyarat tu. Lepas tu dalam kitab ni lah, ni dalam kitab Mabhasul Kalam ni Pak Long. Dia ada satu tempat tu dia kata macam mana dia kata jangan kita rasa pelik muskil keluarnya keluarnya benda baharu daripada zat Allah yang qadim. Pak Long ingat tak mana dia kata? Tapi orang biasa jumpa kan? Tapi Pak Long biasa jumpa lah ni kan. Jangan kita rasa pelik kot macam tu lah. Dalam kitab ni? Dalam kitab ni lah. Keluarnya apa ni? Benda baharu daripada zat Allah yang qadim. Maknanya suara Allah lah kan. Suara Allah tu keluar daripada zat Allah Ta'ala yang qadim. Ada kan? Oh ni tu. Ini hak Arab lah. Wa madu kalaman lafziyan murakkaban minal huruf wal aswat sadiran min zalikal mabda al-qadim al-qaim bi zatihi qaiman zalikal kalam al-lafzi bil hawa ni. Kan? Kalam lafzi yang bersusun daripada huruf dan suara yang terbit daripada mabda yang qadim yang berdiri di zat Allah Ta'ala. Oh ni maksud dia macam mana Pak Nun? Mabda ni sebab kalam lah. Mabda ni sifat kalam lah. Keluar kalam lafzi. Kalam lafzi ni kita kata suara lah tu. Suara. Sadiran ni mana keluar, terbit daripada mabda yang qadim. Yang qaim bizatihi ta'ala.
Oh, ni macam mana? Jadi mabda' yang kodim tu sifat perkataan lah. Sifat berkata tu lah. Daripada sifat kata Allah Ta'ala tu keluar terbit suara. Terbit suara tu Pak Long urai macam mana? Fahaman Pak Long lah, duk ngaji dengan Tok Guru. Terbit suara ni macam terbit suara kita ke? Ha? Macam terbit suara kita lah. Jadi perkataan kita lama dah. Lama dah. Semua kita. Ha. Tapi masa kita kata ni Betul, terbit suara. Terbit suara. Hmm. Tu dia kata makhluk. Maknanya ada benda makhluk terbit daripada zat Allah. Kataan Tuhan, makhluk Tuhan. Saya nak tengok dia terjemah tentang mana tak tahu. Nah, ni hak Arab ni. Dia tak terjemah tu. Dia terjemah, dia tak terjemah. Tak terjemah lah. Tapi jelas dia kata sini kan. No. Dia kata sini kalam Allah Ta'ala tu dia murakkab minal huruf wal aswat. Ini kalam lafzi lah. Dia sodiron tu. Sodiron makna terbit macam suara kita lah kan. Mizalikal mabda' al-qadim perkata tu lah. Perkata tu al-qaim bizati ta'ala. Diri pada zatnya ta'ala. Qaiman zalikal kalamul lafzi bil hawa. Oh, maknanya kalam lafzi suara Allah tu dia berdiri di udara. Lepas tu Nabi pun dengar kan. Yam ta'ala al-khalq wal lisan. Maknanya ketika Allah Ta'ala nak terbit nak bercakap dengan Nabi Muhammad macam terima semayang tadi lah Pak Long kan. Jadi Allah Ta'ala ni dia bercakap sungguh, iaitulah keluar suara daripada zat Allah Ta'ala yang qadim lah. No, sebab sifat mabda' tu dia duduk dia zat Allah kan. Kaunuhu mutakaliman. Lepas tu bila Allah Ta'ala nak bercakap, dia keluar suara daripada zat Allah lah. Macam tu. Dalam apa dia? Dia kata makhluk. Yalah kalau lafzi ni semua kata makhluk. Asy'ariyah Maturidiyah semua kata makhluk Tak ada yang kata qadim. Sebab apa? Hak qadim tu hak nafsi tu je, ismi tu kan. Maknanya itulah cara berkata-kata Allah. Iaitulah sadiran tu kan. Dia ada satu tempat tang ni kot, kawasan ni Dr. Yahdi kata kita jangan rasa pelik lah keluar benda baharu daripada zat Allah. Maksudnya keluar benda baharu ni lah. Suara tu kan. Kemudian kita pergi kot ni pula Pak Long. Saya duduk muskil ni. Suara tu dia menumpang di angin. Tu dia kata hawa tu kan. Suara Allah Ta'ala tu. Suara tu suara Allah Ta'ala kan. Dia menumpang di udara, di angin. Lepas tu kita kembali pada sifat wahdaniyat pula belum. Kok mana? Wahdaniyat ni esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Lepas tu kalau terbit arad, dia panggil apa? Suara ni dia arad kan? Kalau terbit arad ni belum. Dia macam mana dengan wahdaniyat tadi? Tok mana lagi nanti? Tok mana lagi nanti? Apa dia? Asal pada perbuatan kan? Tahun 7 esa pada sifat. Esa pada sifat. Esa pada sifat lah kan. Maknanya esa pada sifat Allah Ta'ala ni termasuklah esa pada zat kan. Esa pada zat ni dengan bahawa zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala ni tak berbilang-bilang kan. Kemudian bila keluar suara ni dia terbit daripada zat Allah jugalah. Macam mana tu? Suara terbit pada zat Allah. Macam mana? Memang macam tu lah. Suara kena terbit pada zat Allah lah. Memang macam tu lah. Maknanya Allah Ta'ala ada suara lah. Lepas tu suara tu kita boleh dengar sebab dia menumpang di udara. Macam suara kita lah noh. Kan suara kita terbit di udara, menumpang di udara kan. Suara kita arad, maka suara Allah Ta'ala pun arad lah. Macam tu. Nak dapat kepastian tu lah. Memang payah Pak Kalam. Payah. Tu kalau saya tak main tanya Pak Long, Allah. Payah juga anak ni. Saya sebelum ni fikir seorang-seorang. Dia berkata, mai lah tanya Pak Long Umi.
Tu yang teringat pula kan dia main rumah petang tadi. Allah. Jom pergi orang Pak Long pergi tanya. Duk muskil tak mu ada. Bukan mari tunjuk kat depa tak lah. Saya main tu Dah. pun ada. Main depa ada dah. Pantai tu. Ya, tinggal depa main ni mak tu tadi. Duk legan tu je. Saya duk muskil hak kitab Mabhasul Kalam ni dah ni Sadiran ni. Jadi Pak Long cerita tu elok jelas lah. Sebab orang lain dia duk pusing-pusing kot lain. Daripada pusing kot Sadiran tu lah dia pusing kot lain. Maksudnya jelas lah Tok Yahdi nak cerita tu kata memang surah tu terbit daripada zat Allah Ta'ala lah no. Sebab mabda' qadim ni sifat kalam. Perkata tu dia kaunuhu mutakaliman, dia ada di zat Allah kan. Bila ada di zat Allah maknanya Allah Ta'ala berkata-kata terus lah. Terbit daripada arat tu terbit daripada zat Allah Ta'ala lah kan. Jadi maknanya hak tu dia tak bercanggah dengan wahdaniyat macam tu Pak Long. Tak bercanggah. Nak sifat. Tok pergi. Tok Yahdi. Apa tu? Haji Lal buat apa? buat apa? Tok Jiman, Tok Haji Salah. Tok Jiman dengan Tok Saleh. 5 orang ni je yang boleh hurai bab kalam. Bab kalam je lepak makna ni. 4 makna ni. Ya apa ni maknanya tu apa ni pada yang bagi izin lah. Pada yang bagi izin untuk 5 orang ni. 5 orang ni surah semacam. Hak lain tu dia tak izin kan? Hak lain Tak tahu. tak tahulah. Takut tak nampak kan. Takut tak sama lah no. Saraf pun dah. Dia tak kerti. Tadi Wadim. Wajib. Kodi. Haji Iyalah Jabi. Oh dia kata dia tak kerti. Sungguh. Tapi selama saya duduk jumpa orang, saya tengok Pak Long jelas lagi. Pak Long orang pun jelas. Sama kan. Ni tak sekali lagi lah saya minta izin Pak Long terima ilmu ni dan juga apa ni yang surah Pak Long tu saya nak bagi kawan saya dengar no. Saya minta izin no. Baik, terima kasih lah. Kami pun nak minta diri Pak Long pukul 7 lah. Pak Long dah kuliah kan malam ni? Betul tak? Ya.